Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke segmen khas hari ini bertemakan bahan digital memperkasa pendidikan negara. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, teknologi digital kini menjadi tulang belakang kepada transformasi sistem pendidikan negara kita. Platform digital seperti D5 atau Digital Educational Learning Initiative Malaysia adalah salah satu inisiatif utama Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendigitalkan proses pengajaran dan pembelajaran. D5 menawarkan akses kepada pelbagai aplikasi seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan Canva yang direka untuk menyokong guru dan pelajar. Sebagai contoh, Google Classroom memudahkan guru untuk memberi tugasan, mengurus jadual pembelajaran dan memberikan maklum balas kepada pelajar dengan lebih sistematik. Microsoft Teams pula membolehkan komunikasi secara langsung melalui panggilan video, mesyuarat maya dan perbincangan kumpulan. Sementara itu, Canva membantu guru dan pelajar menghasilkan bahan pembelajaran yang kreatif dan menarik. Pada pendapat saya, dengan penggunaan D5, saya dapat menguruskan kelas saya dengan lebih efisien. Menggunakan aplikasi seperti Canva, saya dapat mencipta infografik yang menarik untuk pelajar-pelajar saya. Secara tak langsung, pelajar-pelajar saya lebih memberi fokus dan tumpuan semasa mereka belajar. Selain PDPC, saya juga sebagai institusi sukan banyak menggunakan bahan daripada D5 seperti Google Sheet, Google Slide dan juga Google Form. Ia sangat membantu saya dalam menguruskan aktiviti sukan di sekolah. Bukan itu sahaja, bahan digital seperti Quizizz dan juga Kahoot juga menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Pelajar bukan sahaja belajar, tetapi mereka juga terlibat secara aktif melalui elemen gamifikasi. Dalam jangka masa panjang, teknologi seperti realiti maya dan kecerdasan buatan AI juga akan memainkan peranan penting dalam memperkasa pendidikan negara. Teknologi ini mampu menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan bersifat peribadi kepada setiap pelajar. SMK Methodist SES Seremban telah menyambut Dasar Pendidikan Digital Negara dengan menganjurkan program penerokaan realiti maya, VR dan kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran kalangan pelajar dengan kerjasama pihak Perbadanan Awam Perpustakaan Negeri Sembilan pada tahun 2024. Kesimpulannya, bahan digital bukan sahaja memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga memperkasakan pendidikan negara. Dengan sokongan platform seperti D5, kita yakin pendidikan Malaysia akan terus berkembang dan bersaing di peringkat global. Sekian sahaja segmen khas hari ini. Saya Cahaya Zahra dari Vex Studio melaporkan untuk anda. Teruskan menonton untuk maklumat terkini. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.